Korang tengok ni, ini first impression aku terus ingat iPhone 17 Pro Series. Design dia memang hampir sama. Flat frame, camera layout, finishing semua nampak macam sama. Tapi sebenarnya ini Honor 600 Pro. Bila kita tengok design dia, dia bukan setakat macam nak sama tau. Tapi dia nak outperform dia punya kamera dia. Main kamera dia 200 megapiksel dengan sensor yang sangat besar. Maksudnya dekat dalam kelas dia yang paling besar. Dengan AI Remosaic, dia combine pixel jadi lagi besar. Maksudnya bila korang ambil gambar, dia punya light sensitivity dia meningkat lagi 24% lebih banyak. Result dia gambar low light lagi terang, detail dia lebih padu and noise pun kurang. Let's focus dia punya main highlight dia, iaitu lens telephoto. 50 megapiksel periscope lens dengan AI Super Zoom 2.0 yang start dari 7 time dan boleh zoom sampai 120 time. Dekat dalam kategori ni memang antara yang paling jauh dia zoom. Yang ni pula lagi padu, dia punya stabilization dia. Main kamera SIPA 6.0, telephoto sampai 6.5, dah level flagship punya stabilization. Maksudnya korang shoot satu tangan pun still boleh dapat ambil gambar dengan sharp. Next, dia punya night photography pun solid dengan AI Enhanced Night Support dari ultrawide sampai 10 times zoom and stay maintain detail dengan balance highlight dan shadow. Lepas tu, waktu malam ambil gambar portrait memang cantik gila untuk phone ni. Kat dalam ada AI Enhanced Night Portrait dengan 50 megapiksel front camera, skin tone, lighting, bokeh dia semua optimize. Dia punya result dia macam shoot dalam studio walaupun korang shoot low light outdoor pula tu. Lepas tu, kalau korang suka shoot bulan, dia ada AI Supermoon 2.0. Walaupun sekarang langit dekat KL ni sentiasa mendung dan berjerubu, aku tak jumpa pun bulan. Tapi, let's say kalau ada nanti, korang just aim, dia boleh enhance lagi gambar so that gambar bulan korang akan nampak lagi clear. Dari segi editing pula, dia ada moving photo editing 2.0 so that korang boleh remove macam orang lalu ke, and then nak buat dynamic collage dengan efek pop-up pun dah boleh. Lepas tu, kalau korang tak reti nak posing, handphone ni boleh selamatkan korang. Dekat dalam kamera, ada AI Pose Suggestion dengan 100,000 idea pose so that kalau korang nak posing ambil gambar, baru dah tak awkward dah lepas ni. Nak main colour pun senang dengan Magic Color. Maksudnya korang import je reference, korang boleh terus apply. Dia macam color tone dari Fujifilm ke Leica. Semuanya one tap. Yang paling best untuk content creator. Dekat dalam ada AI Image to Video 2.0. Korang boleh ambil beberapa gambar and then boleh generate video. Siap boleh control style kali guna text, and ada 14 template siap-siap dekat dalam phone. Semua editing ni korang boleh control melalui AI Photo Agent so that korang guna voice atau tulis je. Dari basic editing sampai advance semua boleh buat dari dalam phone. Next, dari segi performance pun bukan biasa-biasa. Sebab dekat dalam dia ada pakai chip Snapdragon 8 Elite. So sebab tu lah phone ni walaupun dia mid-range asalnya, dia dah level flagship dah. Dia dah level flagship. Honor juga reposition Siri ni sebagai accessible flagship. Maksudnya bukan sekadar kamera upgrade, tapi prosesor, bateri, display semua upgrade sekali. Bagi aku, dia betul-betul bagi flagship punya experience. Bila korang dah tengok semua fungsi-fungsi phone ni kan, mesti korang tak sabar kan? Dia punya launching dia 22 April nanti tau. Let's say kalau korang nak phone yang betul-betul all-rounder, zoom dia boleh pergi jauh, ada banyak fungsi-fungsi AI, lepas tu ada stabilization yang sangat padu. This phone might be your next phone. Macam biasa, aku dah, and now it's your turn.